Hukum perempuan solat Jumaat bagi mazhab Syafi'i bukan apa Ustaz, sebab dekat Mekah perempuan boleh solat Jumaat. Kat Malaysia tak ada pun perempuan pergi solat Jumaat. Ada, mu tak pergi jalan pun. Dengar baik-baik. Dalam mazhab Syafi'i, kita berhenti nak semayang Jumaat. Contoh, daripada Pahang nak pergi ke Johor Bahru, kita singgah di Mersing. Bini kita takut dalam kereta turun semayang juga Jumaat. Ada ruang untuk dia. Maka semayang bini kita sah. Tak wajib lagi semayang Zuhur. Okey? Cuma biasa kalau semayang Jumaat di tempat kita, orang perempuan tak pergi semayang Jumaat. Mereka ambil ruang semayang perempuan untuk penuhkan laki-laki semayang Jumaat. Itu je masalah dia. Jadi kalau perempuan pada hari Jumaat kena ikut pemerintah, ulul amri, iaitu ulul amri pemerintah di Malaysia mengambil ruang orang perempuan ketika solat Jumaat. Kalau mereka nak solat juga, jika ada ruang silakan. Jika tak ada ruang, tunggu dulu bila orang habis semayang Jumaat, pergi semayang Zuhur situ. Faham?